orang Malaysia ke? Ha? Acik orang Malaysia? Ya, orang Malaysia. Kenapa? Ha, orang Malaysia kena lah ikut undang-undang. Kenapa? Tengok. Saya pula yang disalahkan. Kau tak apa lagi kau? Ha. Tak lagi? Ha? Tengok, saya pula yang salah. Memang kau salah lah. Saya yang salah. Salah orang. Susah-susah. Apa lagi kau? Saya yang salah. Kalau saya salah, pergi buat laporan polis. Saya bukan kaki gaduh. Tak faham. Tengok itu. Tengok. Tengoklah. Ya. Semalam pun semua orang kau viral. Itu. Ini dia. Semalam. Acik orang Malaysia ke? Acik orang Malaysia? Ya, orang Malaysia. Kenapa? Orang Malaysia kena lah ikut undang-undang. Undang boleh aku lah semua semua ni. Itu. Ini Indonesia. Tengok. Yalah. Tadi tiba-tiba cakap Malaysia. Nak menipu. Yelah, pakcik orang Malaysia. Saya tanya makcik ni. Ya, tak. Makcik nak bising kenapa? Makcik orang Indonesia je. Aku bising kau banyak kacau. Orang Indonesia pula nak bising. Orang Indonesia pula nak gaduh. Ini. Inilah Melayu bangsat. Ini kita pula Melayu bangsat. Itu. Melayu bangsat pula saya. Itu. Ini. Makcik ni orang Indonesia rupanya. Ingatkan tadi dengan sengaja berani mengaku orang Malaysia dan dah mengaku dia Malaysia. Selagi belum ada bukti orang Malaysia, makcik tak boleh mengaku orang Malaysia, makcik. Makcik jangan main-main. Saya bekas pegawai kerajaan. Makcik jangan suka-suka mengaku rakyat Malaysia sedangkan makcik masih lagi warga negara Indonesia. Jangan nak buat pasal. Makcik jangan cari pasal. Makcik jangan cari pasal. Makcik warga negara Indonesia nak mengaku dah mengaku, baru mohon baru mohon belum jadi warga Malaysia. Aku tak ada baru mohon pun. Kalau kata kau dah 10 tahun aku. Dah lulus ke? Dah lulus? Apa kau tak aku? Aku tak ada baru mohon pun. Kalau kata kau dah 10 tahun aku. Dah lulus ke? Dah lulus? Apa kau tak tanya? Itu. Itu makcik. Kau dah tak harap pun aku. Itu. Selagi makcik belum warga negara Malaysia, makcik tetap warga asing. Makcik tetap warga asing selagi makcik belum mendapat kewarganegaraan Malaysia. Itu dia. Itu dia. Tengok ini. Dah last kita lah pula. Kita pula yang salah. Dia pula. Okey. Makcik, saya cadangkan makcik buat bantahan kepada pihak Fama, bukan bantahan kepada saya. Itu tak payah pula. Fama, sila ambil perhatian. Sila ambil perhatian tentang isu ini. Warga asing mengaku dah jadi warga Malaysia pula. Tiba-tiba nak mengaku warga Malaysia. Kau pergi tanya lah warga. Betul. Ini yang sedang berlaku dalam negara kita. Penjajahan yang sedang berlaku dalam negara kita. Ini yang kita kena lawan habis-habis. Kita kena lawan habis-habis. Kita jangan takut. Itu. Kalau makcik ikut undang-undang, makcik tak perlu kena tindakan sita ni. Kalau makcik ikut undang-undang yang ditetapkan oleh pihak Fama, makcik tak perlu marah-marah saya, tak perlu nak maki saya, tak perlu nak tuduh orang lain, tak perlu nak ganggu sesama peniaga PTK, tak boleh. Tengok ini. Ini notis yang dikeluarkan. Kedai ini ditutup. Kedai ini ditutup selama seminggu dari tarikh 5 hari bulan hingga 11 hari bulan 1 kerana melanggar